Orang nilai ni memang beruntung sangat. Ada pot masak lomak dengan asam pedas padu gila. Lauk pula, macam-macam pilihan ada. Ada patin tempoyak, seafood bakar, lamb shank masak lomak pun ada. Dekat nilai ada satu pot yang jual masak lemak dengan asam pedas paling padu. Dekat mana? Dekat Salomak Sampodeh. Jom kita. Hai guys, hari ni jom kita singgah dekat Salomak Sampodeh. Dari nama pun dah tahu kedai ni memang pot masak lomak dengan asam pedas. Pilihan lauk dekat sini memang tak nak kalah tau. Banyak sangat-sangat. Kalau nak lain sikit, masak belador pun ada. Rambang mata weh bila datang sini. Yang bestnya semua lauk dah siap dalam satu serving tau. Tinggal pilih, ambil dan terus makan. Senang gila. Kalau korang penggemar patin tempoyak, kat sini pun ada. Bahagian sayur pun meriah. Ada pakcai, turun belada, kangkung, banyak lagi. Yang dekat luar ni pula ada macam-macam pilihan lagi untuk seafood bakar. Nak ulam-ulaman pun siap disediakan. So ni lah yang kita ambil hari ni. Jom kita makan. Menu yang Ali ambil ni menu baru tau. Lamb shank masak lomak. Dia punya daging lembut gila. Nak sedut pun isi masuk terus. Rasa pedas-pedas dia memang mantul. Yang Syamin pula try ikan baung. Dia kata sekali cuba je dah terasa nikmat. Langsung tak ada bau pelik. Yang ni pula Alia punya favourite. Itik salai masak lomak. Daging dia lembut. Makan pun tak melekat kat gigi. Yang ni special. Jangit masak lomak. First time Alia rasa siap ada rebung sekali. Bau dia agak kuat tapi surprisingly sedap gila. Macam biasalah, mestilah kita akan ambil udang sambal petai kan. Pedas dia memang kick. Syamin pula tak sabar nak try sotong bakar sambal dia. Rasa sotong bakar ni seakan-akan macam asam pedas sikit tau. Yang ni baru ikan pari asam pedas. Rasa kuah dia pekat dan seimbang masam manis. Makan sekali dengan nasi panas-panas, kangkung siap dengan perut air asam. First time cuba memang sedap sebenarnya. Yang Syamin ni pun dah tak tahan, dia pun ambil semua yang ada kat depan tu. Makan sekali dengan ulam-ulaman yang dia ambil tadi. Kalau korang tak pernah datang sini, korang kena try makan sekali seumur hidup pun tak apa. So korang tunggu apa lagi? Jom kita.